Sayanglah kawan kan. Terima kasih. Okey, orang tengok maskara ni dekat-dekat tu. Boleh angguh Besi tunjuk kat orang. Nanti tak pandai, kau kena pandai kamera Besi. Macam tu. Pandai kamera mata tu. Macam mata Korea kan, hanya menggunakan maskara ini. Pakai Besi tu. Neil, kamu kemana Neil? dia tak habis dengan dia punya wifi. Tergeram aku. Ya Allah, Besti, kalau tak aku tak tahu apa orang cakap, orang komen. Yelah, aku kan nak baca kan. Janganlah letak filter, orang marah lah. Ada filter ke? Okey. Pasti tak ada. Tak ada. Tak ada kan? Memang makeup Judy doll, memang nampak jadikan kita doll. Betul. Korang ni tak baik cakap gitu. Nampak tak sama No filter, okey korang. So itulah warna dia. So kalau korang tanya pasal colour, apa yang korang nampak tu, ya betul. Itulah yang kita pakai. Okey, lepas tu Bella Astila telah live sambil di make up oleh kawan baiknya Aus. Bella sempat ditegur oleh penonton live-nya kerana dikira memakai filter. Bella telah mengarah rakan-rakannya untuk memeriksa live itu sekiranya mereka menggunakan filter. Ternyata tiada filter yang digunakan, tetapi makeup yang digunakan oleh Aus membuatkan Bella cantik persis anak patung. Dia efek dia melentik ni. Biasa kau nak pergi tak dekat kamera sikit, kau tunjuk mata kau. Nampak tak korang perbezaan? Buka mata biasa tu. Buka mata. Ada yes. Berbeza. Oh, yang ni kan. Okey, okey korang. Okey, besi dah. Besi dah cukup. Lag. Oh. Kau yang lag. Aku yang lag. Ni. Bukan tu. Okey. Maskara ni dia kan, bila kau nak pakai maskara ni, nak remove dia susah sebab dia waterproof. Tapi Judy Doll ada jual dia punya mascara remover. So bila korang pakai benda ni, nampak tak macam ni? Benda ni korang pakai je dekat bulu mata korang yang ada maskara, then korang cuci, dah senang nak remove. Betul tak? It's so easy. Like macam minum air. Lah, aku tak tahu nak cakap easy macam mana. Macam minum air pula. Apa tu mesti? Masa je lah semudah ABC. Semudah ABC. Okay, kita pakai kat sebelah Boleh. Saya nak lah maskara ni, bestnya. Nak beli sekejap lagi. Go, tambah. Aku dah ada dah. Yalah. Tapi aku pengen dulu kan. Bukan tahu selalu sold out. Memang pun. Aku tak faham orang Malaysia yang masih pakai maskara sama. Yang macam, korang tolonglah upgrade sikit. Sekarang ni kita dah ada maskara macam ni tau. Kenapa nak kena still pakai maskara yang macam dulu? Jangan marah followers saya ya. They are my friends. Saya sukalah follow awak. Tengok. Okay, pandang atas. Maskara ni beg berapa korang? Mesti kau kena ceritakan dulu. Aku tak suka buat maskara. Sebenarnya yang susah dekat Bella ni, dia tak suka maskara, pakai maskara. Bukan tak suka maskara. Bila pakai sebab Bella sensitif. Dia akan macam tu. Sakit hati aku. Kau tak ada muka aku. Aku tak tengok kau buat. Dia akan sini lah. Tapi awak selalu macam marah-marah. Biasa biar pakai je lah. Habis macam mana kau nak ni kan. Tapi lepas tu dia okey. Atas. Walaupun dah selalu make up kan, biasanya kau tak akan rasa macam tapi ni senang nak pakai. Okay, tengok. Terus mata dia nampak besar. Orang semua gelakkan aku. Mesti. Terus mata dia nampak besar. Sayang betul aku dengan Bella. Mesti kau sayang aku ke? Apa yang korang rasa sayang dia kot? Bagi jawapan selamat ni pula. Cakap je lah. Sayanglah kawan kan. Terima kasih. Okey, orang tengok maskara ni dekat-dekat tu. Boleh angguh Besi tunjuk kat orang. Nanti tak pandai, kau kena pandai kamera Besi. Macam tu. Pandai kamera mata tu. Macam mata Korea kan,
hanya menggunakan maskara ini. Bahkan biasa saya tunjuk kepada followers anda. Saya guna maskara ini. Kecil tapi bermakna. Macam tu. Macam saya tiba. Kecil tapi berapi. Okey, dah. Dan Okay, kau nak tengok daripada tepi yang buat maskara ni. Dan beli buka mata habis kepada saya. Nampak tak bulu mata dia? Tepi aku tepi lagi. Love. Tu. Love. Ya, dia tahan kan. Lentik dia tahan kan. Okay. One thing benda maskara ni viral sebab selagi korang tak cuci, tak remove, dia akan lentik macam mana first korang pakai, first apply tu. Itu yang membuatkan dia viral. Buat muka belum mancing. Apa? Selalunya maskara kan korang pakai mula-mula macam lentik, lepas tu dah 5 minit macam tu dia dah jatuh macam tu. Tapi ni dia stay, tak akan turun. Janji. Kalau turun, korang salahkan Bella. Aku pula kau lah. Okay. Mana bawa ajak best dia? Kau suka kacau aku makan. Okay. Lepas tu kita akan pakaikan Bella. Mata dah siap. Mata tadi saya pakai eyeshadow ni Saya tunjuk kat kalian. Tak nak salahkan Bella. Yeay. Apa dia cakap apa tadi? Mesti lagu Ayu sana. Love Wins All. Okay. Mata dia tadi saya pakai kat eyeshadow ni 31 kot 31 dengan 30 eyeshadow palette. Bag nombor berapa korang? 14. Thank you Nia. Ni eyeshadow ni. Bag nombor 14 31 dengan 30. Minum air boleh? Boleh, tapi jangan lama tau. Okay, jap. Okay. Maskara ni korang boleh dapatkan set. Okay, dengar hari ni dekat TikTok ni best sebab apa tau. Korang boleh dapatkan maskara Judy Doll ni dengan Judy Doll Face Contour Palette and Highlight ni. Satu set ni dengan harga yang berpatutan dekat beg nombor 1 korang. Beg nombor 1. Nampak tak? Yang tahu dia harus pakai kakak Bella. Hidung Bella kan biasa je terus jadi mancung, pakai kayak ni. Palette ni. Lepas tu maskara mata dia kan kecil terus jadi macam doll sebab kita pakai maskara ni. So ni adalah Bella Pix, memang favourite dia. Korang boleh dapat kat beg nombor 1. Okay. Cakap hidup aku biasa je, aku nak mengadu lagi. Biar kau kena hujah. Biar aku kena bebel ke macam kau selalu kena bebel. Okay korang, lepas tu awas akan pakaikan blusher. Okay, blusher untuk Bella, blusher ni. Sebab tadi kita dah pakai cream blusher kan, lepas tu kita letak powder. So kita nak pakaikan blusher powder pula dalam set yang sama. Tadi dia ada powder blusher dengan cream blusher. Cream blusher ni aku dah pakai dah tadi kat Bella. So aku pakai powder blusher pula. Comel, mesti dia punya packaging ni ada love kan. Comel kan. Judy Doll. Okay, biasa. Yes. Aku tanya, aku dah tengok belum cerita Korea tu belum kan? Cerita apa? Ayu. Oh, cerita When Life Give You Tangerine ke? Lah, kenapa kau tak tengok lagi? Penat aku suruh. Kau dengan Syed kata nak tengok kan? Nak sikit aku Allah. Tak, aku bukan korang jangan nak tengok ke? Mana atas? Yelah, ni tak ada masa dah tengok ni. Habis bukan bagi tahu time live ni. Aku pakai blusher ni juga. Okay. Kita ada single blusher juga. Korang nampak tak? Ni single blusher beg nombor berapa? 11. Kita ada single blusher juga. Ada banyak colour. Untuk orang yang tan skin semua korang boleh pilih lah colour mana sesuai untuk korang. Okay, tengok ni. Macam tan skin korang kena pakai colour yang terang sikit. Macam Bella harus pakai colour pale macam ni. Okay. So thank you Mami Aryan. Mami Aryan beli ke? Tak ada insurans. Apa dia? Tak, diorang kata semua mana nak beli insurans. Nanti aku cakap, nanti aku beritahu. Okay, love tak? Oh, cantik. Cantik-cantik sekali. Kau kata tadi tak tunjuk bagi hidung. Kau dah tunjuk yang tadi. Mungkin Amak masuk masa buat hidung ni.
Hidung dah masih- lah. Okay, Abang- aku tunjuk balik semula dah disebabkan korang minta. Aku tunjuk balik semula. Okay, this contour palette, dia ada contour. Dia ada highlight. Highlight ni, powder ni powder and this one shimmer. Shimmer ni, ambil shimmer ni, kita letak dekat tengah-tengah ni. Ada tak? Okay, nampak? Supaya hidung korang nampak macam Biasa tu gigi aku. Janganlah. Okay, lepas tu this one color ni, color gelap ni, Aku tisu tak? ambil kita letak dekat tepi-tepi ni. Okay, so hidung dia terus auto mancung. Aku nak hidung aku macam ceceta. Cik tidur dia kecil ke? Okay. Okay, dah Aus dah explain balik. So tolong beli dekat beg nombor 1 bersama mascara. Weh, Syed kan? Syed suka kau make up macam mana mesti? Apa dia? Macam mana? Gila iPad ni Bella pakai tadi kod 30 dengan 31. Okay? 30 dan 31. Syed suka make up macam mana? Tadi kau dah breakfast belum? Belum. Kesiannya. Aku nak make up kau dulu, nak tunjuk kat follower-follower yang selalu tanya pasal So, kau make up. sanggup tak makan lah? Ya, untuk dorang. Padahal kau jenis grumpy, kau tak makan. Ya. Mesti ada apa kat baju kau tulis sekejap. Dah. Okay, lepas tu kita akan pakaikan. Sebab orang Korea kan, orang-orang perempuan-perempuan China yang cute-cute tu kan, diorang selalu muka diorang kan selalu shine Mesti kan. macam ada something kat bulu mata aku. Ni. Ke rambut ke apa? Si aku boleh. Macam mana kau boleh tahu? Aku cakap aku memang very particular with my lash. So, kita akan pakaikan highlight yang shimmer ni, glitter-glitter sikit ni. Mesti panas tepi sana, nak tunjuk kat diorang sebelum dan selepas. Okay, nampak tak muka dia terus shiny, glow. Nampak tak glow tu? Tunjuk sikit shimmer. Nah. Just watch me glow. Dah. Okay, dah. Di sini. Tadi kau makan apa Besti? Biasa kenapa tak ada ini? Phone aku kot. Okay. Neil. Kamu kemana Neil? Dia tak habis dengan dia punya wifi, tergeram aku. Ya Allah, Besti kalau tak aku tak tahu apa orang cakap, orang komen. Yelah, aku kan nak baca kan. Baguslah kau. Kau memang selebriti yang menjaga peminat-peminat kan? Tengok, rasa. Okay. Now, saya akan pakaikan nude colour. Dah tak dapat baca komen sebab tak ada Neil. Jangan korang. Dia eyeliner kan. Brown black. Okay, so aku nak pakaikan kau eyeliner. This eyeliner from JD Doll. This one also waterproof, sweatproof and transfer proof. Okay, this one JD Doll punya eyeliner ni slim liquid eyeliner, kod 0 tu deep brown. Siapa yang selalu pakai eyeliner, mata diorang selalu eyeliner selalu luntur semua, whatever, korang boleh try this one. Kau mata Besti. Beg kuning nombor. Okay, eyeliner ni beg kuning nombor 13. Slim gila. Weh, slim gila. Slim sangat ni. Bagus ni untuk orang yang tak hati pakai. Ya. Mesti sampah. Di atas. Okay, pada sini. Mesti. Ada orang tanya kan, kena cacat ni bukan nampak garang ke? Buat saya. Tak juga ya? Tak, bagi aku comel. Sebab memang tengah cantik. Contour palette. Janganlah letak bestseller. filter, orang marah lah. Ada filter ke? Okay. Lepas tu ini Aus pakaikan untuk Bella. Dia highlight contour and highlighter. Ini Aus pakaikan untuk kecilkan hidung, untuk kecilkan pipi semua. Orang marah, janganlah letak filter. Tolong buang. Filter ke? Ada filter tak tahu? Nak tengok real.
Boleh ke korang ada filter ke? Tutup filter tu? Ada filter ke? Tapi tak ada. Tak ada. Tak ada kan? Memang makeup Judy doll memang nampak jadikan kita doll. Betul lah. Betul. Dia Sebab tak tu ada. namanya Judy doll. Memang warna dia betul. Besi tengok warna dia, color dia. Abang aku tengok ni orang nak tengok. Oh, lipstick kan? Messi ni aku nak tengok. P21 kan? Buka jap. Memang tak ada. Memang color dia begini. Yes, memang color. Buat dekat tangan kau color tu. Okay, ni lipstick Bella tadi yang pakai kain ni. Sama. Nampak tak? Sama korang. Tak ada filter langsung. Close up biasa. Depan sikit macam. Korang ni tak baik cakap gitu. Nampak tak sama No filter, okay korang. So itulah warna dia. So kalau korang tanya pasal color, apa yang korang nampak tu, ya betul. Itulah yang kita pakai. Okay, lepas tu. Studio lighting. Okay, lepas tu yang ini baru tak baru. Okay, this one also best seller. Dia akan kasih bibir korang lembab, shiny, plumping, waterproof also. Waterproof lip gloss Mana ada lip gloss waterproof sekarang ni? Susah nak cari. So this one, dia punya korang punya dia punya applicator pun korang tengok. Bersih guys. Something different. Nampak tak? Dia punya applicator bersih tau. And this waterproof lip gloss. So I akan pakai kat Bella ni. Kod ni sekejap. Ni kod apa? Dia pink sikit. Oh okay lah, ni lah. This one lah. Okay, I akan pakai yang this one. Tu memang ada kod yang tu. Ini kod nombor 11. Okay, dia lip gloss tapi dia waterproof. Susah nak cari lip gloss yang waterproof sekarang. Okay, Messi. Mana sekejap. Okay, dia punya macam ni. Bersih nampak. Okay, senyum sikit. Senyum. Orang kata kadang-kadang kalau diorang kat sini kenapa boleh bercapuk? Okay, itu sebab diorang tak pakai produk betul atau diorang tak set, diorang tak pakai diorang tak apa panggil base diorang tu tak betul, which is diorang tak pakai moisturizer ke ataupun. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.